Nama saya Suryani binti Rozali. Saya bekerja sebagai guru tadika di BIM Seksyen 24. Sekarang saya menetap di Seksyen 18 Shah Alam. Saya ada 3 orang anak. Suami saya bekerja sebagai jurubahasa di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saya start bekerja sebagai guru tadika sejak 2019. 2019 kira 6 tahun dah kan. Sebelum tu saya kerja sebagai customer service dekat Telekom Malaysia 5 tahun. Lepas tu 2 tahun customer service di Astro. Bukan, dia tadika separuh hari saja sampai pukul 12.30 hari macam tu. Hari Jumaat sampai 11.30 macam tu. Adalah mencabar jugalah sebenarnya, tapi sebab passion lah. Saya memang suka, sebenarnya cita-cita dulu memang nak jadi cikgu. Tapi dulu saya macam tak tahu laluan macam mana nak jadi cikgu. Sebenarnya saya ada degree. Saya ada degree. Sebenarnya saya perlu di PLI boleh terus jadi cikgu sebenarnya. Tapi masa tu tak tahu. dan nak sambung ni macam dah terlambat sebab umur kan. Umur dah 40 dah sekarang. Kita kena ajar diorang sampai at least lah boleh tahu ABC. Tapi kalau saya memang ajar mereka sampai diorang boleh membaca sendiri lah. Kalau nak ikutkan tak sampai pun. Tapi dunia sekarang kan susah kan. 6 tahun je diorang mesti dah pandai baca. Kalau tak masuk sekolah memang sangat susah. Jadi saya memang tekankan lah 5 tahun tu at least boleh kenal huruf lah. Huruf nombor sampai 100 mesti tahu. Agak susah. Itulah. Ada yang jenis yang dia kerja macam kena berlakon lah kan. Sangat susah lah sebenarnya, tapi macam cabaran lah untuk saya. Kalau contoh dia nak bercerita, dengar cerita. Okey, nanti cikgu dengar cerita awak dulu. Sekejap lagi awak pergi cikgu. Okey cikgu. Macam itulah, kena ni lah. Kalau yang pendiam, biasanya lah saya akan minta dia duduk dekat sebelah kawan-kawan dia yang boleh ni lah, boleh berkawan dengan dia, bercakap dengan dia lebih banyak. Nanti lama-lama dia akan berubah, automatik lah biasanya. Dan ni lah, saya pun suka tanya-tanya. Sinilah cikgu tanya. Passion, memang saya suka mengajar sebenarnya. Budak-budak ni sebenarnya saya nak cakap suka budak-budak sangat, tak juga sebenarnya. Kalau yang jenis yang dekat-dekat dengan saya memang tak suka sebenarnya. Tapi saya suka melayan lah. Anak-anak saudara saya pun dulu saya yang jaga macam tu lah, masa kecil-kecil dulu kan. Dah biasalah budak-budak ni perangai macam-macam pun tak kisah pun. Customer service sebenarnya kerja shift. Suami saya tak benarkan sebenarnya. Dia kata anak kan dah semakin besar, dia kata tak sesuai lah dengan awak, cari kerja lain, dia kata kan. Kebetulan masa tu ada kekosongan guru kat tadika tu, so saya okey lah, kerja je lah. Sebab sebenarnya sebelum saya pun ada part time juga sebenarnya. Masa saya kerja tadika tu sebelum ni lah, saya kerja dropship baju raya, baju kurung macam tu lah. Dia okey pada waktu hari raya je lah. Kalau waktu biasa kurang lah. Sekarang ni pun saya macam jinak-jinak dengan affiliate Shopee, TikTok macam tu lah. Konten tak pandai. Ni ada lah. Hello guys, jangan lupa tap screen. Tak ada. Yang TikTok tu satulah, saya tak pandai lagi nak buat konten. So sekarang fokus kat Shopee dulu lah. Sebab saya ni kalau cakap berdepan okey, tapi bercakap dengan kamera macam berani. Tak pastilah introvert ke tak, sebab saya memang mudah mesra dengan orang. Kalau walaupun baru jumpa saya boleh sebab ni cuma sebab dengan kamera memang cakap seorang-seorang macam tak betul macam tu. Itulah perasaan saya lah tu, yang saya memang tak boleh buat konten TikTok, memang tak boleh. Sebab saya rasa macam saya bukan bercakap dengan orang, bercakap dengan benda yang bukan hidup kan. Macam tu lah. Kalau affiliate tu boleh daftar semua macam tu lah. Daftar, lepas tu promote barang-barang yang kat Shopee yang ada commission kan. Lepas tu buat video kat dalam tu. Video pun ambil video dalam Shopee tu, ambil video daripada TikTok, lepas tu post dekat Shopee tu. Boleh. Kat TikTok saya tak reti sangat. Pernah buat, lepas tu asyik kena ban je. Lepas tu tak nak buat dah. TikTok tu just scroll gitu je lah. Tapi tak berani. Belum ada keberanian lagi lah. Tak pernah try pun. Tak pernah post video apa pun, tak ada. Post untuk tadika pernah lah post, lepas tu buat hidden invisible lah. Tak nak post. Satu sebab dia asyik lalu je dekat Facebook saya kan. Mula-mula macam boleh percaya. Lepas tu saya tengok ITHM kan, alamak macam kenal kan. Macam nak try lah.
Tak, saya UiTM. UiTM dekat je kan dengan rumah saya. Macam menarik tengok apa review orang-orang sebelum ni kan. Macam menarik tu, ajak adik ipar pun join sekali lah tu. Konten dia semua macam boleh try. Tengok review apa peserta-peserta yang datang tu kan, macam mana dia orang buat jualan, lepas tu cara-cara apa Dr. Zul sampaikan tu. Saya rasa macam tertarik, boleh try lah sebab dah lama tak pergi seminar ni. Saya rasa last 5 tahun ke 10 tahun lepas kot last saya pergi seminar masa tu pasal apa Tun Wow ke apa tu Simpat Tun Wow tu last. Lepas tu memang dah tak pergi tak buat untuk keluarga pun macam tak minat sebab masa tu line sangat susah dekat tengah-tengah bandar ni. Mudah faham lah. Dia tak adalah macam ni sangat macam dia kan lecturer kan, dia tak macam lecturer sangat pun kan, jadi mudah faham lah untuk semua golongan lah pada saya. Harapan semoga dapat dengan ilmu yang dia berikan tu, insyaAllah lah saya cubalah untuk niaga melalui eBay pula, cuba insyaAllah boleh kot. Itulah sebab dia pada bagi task tu kan, nak try lah, cakap dengan adik nanti kita balik, nanti kita buat sama-sama lah. Sebab saya dah daftar dah perniagaan semua, tapi saya nak masuk akaun eBay tu, dia kata nanti dulu pergi seminar dulu kan, takut juga kena suspend ke apa. Lepas tu dah dengar tu, alamak saya tak check pula yang alamat akaun bank dengan alamat SSM tu sama ke tak, saya tak perasan, tak check. So lepas ni kena check balik lah, kalau tak baru boleh register, kalau tak takut kena suspend kan. Takut dah. Nasib baik lah. Itulah je sebab saya tanya dia dulu masa kat WhatsApp tu, saya tanya perlu ke saya buka akaun tu dulu ataupun pergi seminar dulu. So dia kata pergi seminar dulu. Okey, pergi seminar dulu lah. Takut juga kan sebab dengar perkataan suspend tu risau juga. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD.